termination, kita anggap termination walaupun tak ada sebenarnya official kan. Ya. Dia kata ada isu integriti. Datuk boleh ulas pasal isu integriti. Okey, yang tu dia agak menarik. Okey, first dia macam ni tau. Dia setiap kali bila you ada kontrak, you nak tamatkan ataupun you nak cakap you dah ada event apa ni secara prinsip kan, you nak tamat, you mesti kena bagi sebab. So betul. Kami tak pernah dapat apa-apa sebab. Dia pun tak cakap mengapa. So apabila dia buat announcement RFP tu, dia kata ada masalah integriti. Jadi mengapa timbul perkataan dia letak syarikat baru tiada masalah integriti. Mengapa membuat satu apa kata orang pernyataan seolah-olah syarikat sebelum ada ni ada masalah integriti. Jadi bagilah pencerahan. Adakah kerana syarikat sebelum tidak berintegriti? Kerana kami memang ada didakwa. Tapi benda tu pun masih belum ada dia punya tarikh sebutan, tak ada lagi dia trial semua. Jadi benda tu masih ongoing. Dakwaan pun tak ada lagi kan? Dakwaan ada. Charge. Sudah di-charge di mahkamah. Tetapi walaupun dah di-charge mahkamah, dah sampai more than setahun 7 bulan macam tu, masih tak ada lagi tarikh sebutan. Peguam Datuk tak minta apa tu strike off? Kita minta. Kita okey. Strike out. Okey, dia punya representation tu untuk strike out tu kita pernah minta tapi masih tak ada keputusan lagi dekat situ. Tetapi benda tu ongoing. Tapi adakah sebab pembatalan konsesi ni sebab itu? Okey. Tak ada. Jika ada, buat secara bertulis.